Assalamualaikum tuan-tuan. Sukan polo ni bukan satu sukan yang mudah. Lihat saja kayunya begitu panjang. Samalah seperti mana perjuangan yang telah dilakukan oleh zaman Rasulullah dahulu, yang mana menggunakan kayu ini ibaratkan seperti pedang. Dan apa yang berlaku pada sultan kami membuktikan dia betul-betul anak jantan, sehingga akan mendatang kecederaan yang mampu menghilangkan nyawanya. Terbaik sultan kami. Dan pengalaman yang berlaku pada Sultan Pahang ini adalah satu pengalaman yang payah nak ditimpa oleh siapa-siapa pun. Dan keberanian dia sehinggakan dia terjatuh menyebabkan pengalaman dia semakin terselah dan membuktikan kehebatan dan keberaniannya. Terbaik Sultan Pahang. Kami mendoakan semoga Sultan Pahang, Tengku Mahkota kami, cepat sembuh dan dirahmati Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Tahukah kamu, nak memukul bola yang kecil di atas tanah tu dengan kayu yang panjang itu bukan satu kerja yang mudah. Kami sentiasa menganggap jikalau seseorang itu mampu melakukannya, dia samalah seperti sharpshooter. Terbaik tuanku, dolat tuanku.